ke dapur berseri. Hamsi Amisha setia menanti masakan kampung asli dan padu, resepi turun temurun. Assalamualaikum semua, kembali bertemu di channel saya Hamsi Amisha. Okey, hari ini saya nak buat popia. Popia apa, Iman? Ya, Assalamualaikum. Okay, hari ni kita nak buat kulit popia manis Selit kacang. berselit dengan kacang. So, Tapi kalau sembunyikan kacang. kalau kawan-kawan pelik tak apa, kita tengok, kita tunjuk hasil ni je. Okey. Ini apa ya, tepung ubi. Ini hasil saya buat semalam. Ini balance semalam, jadi tak payah tunjuk lah ya dia punya apa memang cara nak membantu tu biasa je lah. Okey, cara bancuh dia macam mana? Masukkan air pak. Bancuh mula-mula bancuh tepung ubi tu dengan air biasa, kemudian curah air panas sampai dia jadi macam ni. Mengental. Iya. Okay, bangsa ni kita ada kacang tanah. Sedikit kacang tanah yang dah kita sangai sampai masak ya. Okey, di sini ada air dan juga di sini ada gula. Bahan utama mestilah kita ada kulit popia. Kulit popia yang dipis-pis plain Yang sebelum ni keras kan. Okey, jom kita tunjuk cara nak buat ya. Plastik ni straw ya, saya buat daripada saya Nak buat dia punya bentuk ya. Tapi kalau tak guna straw mungkin ni sebab Dia berlubang. tak apa. Kulit popia ni dah mengeras ya sebab angin sekarang ni tengah bertiup sepoi-sepoi bahasa ya. Langsung kipas. Okay, macam ni je ya. Saya tak nak buat dia ketat-ketat tau, sebab kalau ketat-ketat nanti saya tak boleh tarik dia punya plastik ni. Okay, kita celupkan ini sedikit, kita gamkan lah. Gunakan air. Menggunakan air. Yang sebelum ni saya tak boleh gunakan air, dia Kulit tu tebal. Yang ni dia memang okey untuk dia guna air. Sebab ada kulit popia yang tebal. ni kulit popia ni dah mengeras ya, dia dah mula mengeras sebab angin kuat. Okay, macam tu je lah ya. Contoh ya. Contoh. Tarik lah. Dia boleh melekat hangat lagi, kita biarkan dulu macam ni. Okey, saya tunggu sekejap. Okey, buat menjadi macam tu, saya gunting-gunting, kemudian saya ambil tepung kanji tadi tu, saya selitkan kacang dalam dia. Lepas tu kita goreng lah. Tu je cara dia. So kita tunjuk contoh lah macam ni kita buat. Kita nak tunjuk contoh. Kita melekat ke mana? Okey, tarik ya. Okey, contoh tarik. Okey, gunting je. Terpulang ya pada masing-masing punya apa manis. Creativity Creativity atau kesukaan sendirilah. Macam tu. Lepas tu saya cakap tadi ambil sedikit tadi ni tepung tadi. Ya, letakkan di dalam ini. Ya, tu. Okey. Ambilkan kacang, sumbat. Dia tak nak masuk, tolak sikit. Dia kuat lah. Macam tu je lah. Kita ambil lagi contoh. Okey, lagi sekali. Kita ambil secongek ini. Sedikit sebenarnya. Bahasa saya secongek. Guna tepung gandum pun boleh ya kawan-kawan. Lepas tu letak kacang. Tak kacang, sumbat. Tak kisahlah nak berapa biji bubur. Nak 2 ke, nak 3 ke. Okey, mak bubur 2 biji ya. Bubur 2 biji kacang maksud mak. Tolak sikit dengan jadi ini namanya popia goreng kacang sembunyi. Kita sembunyi dalam tu. So rasanya tu dah. Lepas tu kita proses memang goreng lah. Itu kan Yang gula ni macam mana? Kita tengoklah nanti. Kita tunjuk. Ya. Tak. Mak malas nak buat yang gulung-gulung tu. Macam mak cakap tadi, masing-masing punya Creativity lah. teknik ya. Boleh lah. Creativity dan teknik dah. Okey. Kita tolak dia. Kalau tak 2 ke 3 ke terpulang. Okay. So dah siap. Dah siap. Kita tengok contoh yang dah siap ya. Okey, ni hasilnya yang dah siap. Kita buat sikit je dulu ya, besok kita sambung sebab ni kejap lagi nak masak pula. Sekarang kan tengah puasa. Nak memasak lauk untuk juadah. Okey, kita dah letak minyak ya di dalam kuali.
letak 1 sudu gula. 1 sudu saja ya, saya tak nak manis-manis ya. Kurang 1 sudu penuh lah. Biarkan gula ni jadi apa man? Karamel. Ya. Dah. Jadi karamel macam tu, barulah kita masukkan kulit popiah yang bersembunyi kacang tadi. Apa bersembunyi sebab dalam ada kacang. Tengok dalam ada kacang. Okey. So kita tunggu panas dulu lah. Belum lagi, selagi dia tak mencair tak masuk. Okey, nampak jadi papadam tu. Okey, belum lagi tu dah jadi mencair macam tu. Dalam video nampak macam papadam lah. Tapi dalam tu luar dia dah mencair tu. Dah cair dah kan. Okey, kita masukkan popiah tadi. Bismillahirrahmanirrahim. Macam mana manis tu boleh naik ke atas? Kita kacau lah nanti ni sebab tunggu dia mengatas sikit. Oh. Okey, kita bolehlah cuba dulu. Tak ada hangit pula. Ada kacang Ada bocor. kacang yang tak tersembunyi tetangga. Biasalah kita buat konten mesti ada yang masalah. Satu je tak apalah. Tak ada Kita pun dah memang buat untuk makan-makan kudat-kudat kat rumah pun ada contoh dia yang kita dah siap. Kita apa Yaman apa kacau benda ni tak boleh tinggal. Dia kalau kita apa Tinggal. maksudnya kita kena kacau lah sebab dia kan mudah hangit. Kulit popiah ni Api memang kena kecil ya. Api pun main peranan ya. Kena kecil. So ni buat kudat-kudat atau untuk raya, untuk apa cakap Syawal yang bakal tiba pun boleh terpulang. Kita nak memang untuk isian ni lah kata bahasa tahu kita toples ya. Toples ke toples? Enggak tahu ya. Kalau kita kata balang kat sini kan. Lepas tu ni tapi kita buat sikit dulu. Nanti kita akan sambung balik. Oh. Ni contoh je. Contoh saja kita buat dulu. Nanti lain kali kita buat lagi lain kali lah. Lain kali lah. Kejap lagi. Lepas buka. Okey, ni biar sampai dia dah masak pun kita masak balik dah. Saya dah gula pun dah tersalut semua. Kita tutup api. So kawan-kawan bila tanya apa rasa dia manis-manis ya. Ya. Manis-manis kriuk-kriuk. So dah siap, kita angkat lah. Kita dah siap untuk dihidang. Ya, dah siap untuk dihidang ya. Tapi nanti kita hidang kat sini cantik sikit ya. Okey, kawan-kawan semua, kita punya kulit popiah Kacang sembunyi dah siap digoreng lah ataupun dihidangkan. Okey. Rasa tak boleh pula. Tapi tengok dia melekat-melekat Dia melekat-lekat. Nanti bila dia dah sejuk kita ketuk sikit dia akan relai. Tu nampak dalam ada kacang ya. So memang manis nampak. Kesan-kesan gula. So ni contoh yang kita buat dia bentuk lain pula. Okey. Itu yang buat semalam. Buat semalam untuk kudat-kudat lah. Okey. Jika kawan-kawan berminat, silakan cuba. Okey. Okay, terima kasih banyak kawan-kawan yang dah support. Jumpa lagi di lain video atau di lain konten insya-Allah. Terima kasih banyak. Assalamualaikum. Assalamualaikum.